Hello and welcome back to my channel. Seperti mana yang korang nampak, apa yang lain di sini adalah apa? Apa yang lain? Sound dah lain, sound dah semakin jelas. Nampak tak? Alhamdulillah dah beli mikrofon. So aku harap lepas ni video aku sounded dia lagi jelas lah untuk korang dengar. Ada lagi satu, rambut aku baru ada. Kelas kita dek. Macam tu. Sekarang kalau nak tahu pukul berapa, sekarang lebih kurang dalam pukul 10 macam tu. And kenapa aku buat vlog malam-malam macam ni? Nak pergi mana? Kali ni aku nak buat satu kelainan, iaitu kita buat kerja gila sikit. Jangan main gila ya. Kita buat kerja gila, iaitu kita akan pergi Langkawi pukul 1 pagi. Ada. Let's go. Dia aku pula feeling hari ni. Kau tengok. Kita bawa satu beg je hari ni. Kita bawa satu beg and aku sumbat semua benda dalam tu. Aku punya skincare, aku punya anything, toiletries semua aku sumbat dalam tu. Kita macam nak feeling Mak Saleh backpacker kan. Adakah kita boleh survive dengan satu beg dekat sana? Kita kena tengok nanti. Sebab sebab kita naik ferry. So aku tak boleh nak bawa yang barang banyak-banyak. Macam itulah. So bapak aku cakap satu orang satu beg je. Jangan nak melebih-lebih. So aku bawa satu beg je. Backpackers. So you nak tengok kita punya perjalanan sekejap lagi? Let's go. Actually plan ni memang tak adalah last minute sangat. Dia macam 1 week before kan, pergi Langkawi dengan family aku. Tapi kali ni kita orang gerak pukul 1 pagi daripada Melaka. And kita orang punya ferry, kita ada book ferry pukul 2 petang besok. So kita orang kena gerak naik kereta. Yang lagi gilanya naik kereta bye. Bukan naik flight. Kali ni kita naik kereta. Kita memang nak orang kata menghargai keindahan alam di sekeliling tu. Jadi sepanjang highway tu walaupun gelap, jadi kita tengok je kiri kanan tu gelap-gelap semua tu kan, kita akan menghargai orang kata persekitaran hidup kita. Jadi kita pilih naik kereta. Sekarang kita nak temu ramah salah seorang orang kata daripada backpackers kita yang akan ke Langkawi. Dipersilakan Oma Koli. Okay, so Uma, sini masuk sini. Okay, so Uma, Kak Kacin nak tanya, kita nak pergi mana? Langkawi. Lagi sekali? Langkawi. Okay, pergi Langkawi. Duduk. Kita nak interview kau. Apa punya backpackers lah ni? Sini, duduk rapat sikit dengan Kak Kacin. Okay, kita nak pergi Langkawi buat apa? Kena tu. Cakap apa? Cabut susu tu. Cakap. Lu. Pergi zoo lagi? Sangat sombong ya. Backpackers ni sangat sombong dan sangat belagak. Dia belum tahu 8 jam dari sini. Kejap lagi memang tombang kau dalam kereta. Dek Not, happy tak? Yay. Can you dance for me? Yay. Okay, cepat nari. 1, 2, 3. Okay, itu sahaja persembahan daripada one of the backpackers yang akan lenyap sekejap lagi di dalam kereta. Jadi kita jumpa anda sebentar saja lagi. Sekian, terima kasih. So sekarang ni aku lapar. So aku nak korang teman aku pergi beli express food je, yang orang kata cepat semua. Kalau pergi mamak nanti macam lama sangat. Sini macam mamak sini lama. Kalau aku order macam roti-roti ke apa ke, sebab ramai kan. So kita beli express je. Okay, so let's go.
Tidur. Sekarang pukul 5 pagi. Apa perasaan anda? Penat, ngantuk, sakit kaki. Kita sekarang dekat area Tapa pukul 5 pagi. Kita nak cari makan lapar. So let's go. Sekarang baru 4 jam lebih kurang macam tu. Berkrem bukan sebab apa tau. Sebab Umar tidur atas peha kita orang. Dia pula lena betul tidur macam tidur kat hotel. Tapi yang sakitnya kita orang. Ya. Awas kau Umar awas. Umar. How? Makan. Makan ni. Oi, gila hai. Oi. Oh. Jangan gelap. Mentari menyapa di ufuk pagi, bergalas penuh dengan mimpi. Setiap jalan ada cerita, membawa hati mencari cahaya. Angin berbisik memanggil nama, langkah kecil mengejar suasana. Kita sekarang berada kat mana? Langkawi. No. Kuala Kedah. Kuala Kedah. Lagi berapa minit nak sampai? 10 minit. 11 minit. Kau kenapa tunjuk dekat-dekat? Aku lempang kan? 11 minit lagi. So far penat tak? Tak penat. Sedap, relax. Okay. Aku dah tak larat dah. Ada apa-apa nak cakap lagi? Nak balik. Belum sampai nak balik. Aku nak tidur, nak sambung tidur. Biasa pergi naik kapal terbang. Kali ni pergi naik kereta. Penat. Si Lorat dah sampai. Kita tunggu je si Lorat tu masuk. Jatuh kita interview dia. Awak beli apa? Hello si Lorat. Hai kata. Cakap. Isu ke? Kecil. Cakap Itu pi. Cakap dulu. Tu apa tu? Atau belikan apa? Cakap. Ni mami punya ke? Review lah. Dia apa? Cakaplah kau cintanya. Ni apa? Macam monyet. Tak nak interview kau lah. Tak nak interview kau. Koko Hachim nak tu. Nah. Koko Hachim nak tu. Apa? Mana? Bukan mami. Mana? Mentari menyapa di ufuk pagi, bergalas penuh dengan. Sekarang kita nak pergi makan kedai apa? Gulai? Gulai apa? Panas goblok! Panas! Ikan kau. Gulai ikan kau. Gulai ikan kau. Kita tengok jap. Let's go. Sumpah aku sekarang dekat Kuala Kedah. Panas gila. Like literally what I expected. Okay, what I expected. Memang sekarang baru pukul 10, tapi panas dia macam dah pukul 1 ya. Kita akan makan kat gulai ikan meletup. Gulai ikan meletup punya. Tak tahulah apa yang sedap ke tak. Tapi mostly sini macam pekan Kuala Kedah ni. Macam tu. So jom kita tengok apa ada. Literally orang dia ramai gila. Dan dia macam lauk-lauk berlauk macam tu. Dia dah habis makan.
So, apa pendapat anda dengan kedai tu punya makanan? Boleh lah. Boleh lah, boleh makan lah. Aku ambil ayam goreng dengan nasi. Cendawan goreng dia sedap rangup. Yang lain boleh lah. Laksa dia boleh lah. Okey lah, boleh lah. Tapi aku tak apa nak makan sangat sebab aku rasa macam kenyang lagi. Dan memang time-time macam ni, time-time aku pergi toilet. Jadi aku tak berani nak makan sangat. Macam tu. So, pandai-pandai macam ni kita kena pakai sunscreen. Kalau tak, terbakar kulit. Ya, buka bonet bah. So guys, sementara kita nak tunggu kita punya ferry pukul berapa boh? 2:30 petang. So kita pergi lepak. Gelap. Kita pergi lepak dekat apa ni? Hai. Hai. Kita pergi lepak dekat dalam mall dulu. So dalam 1 jam lebih, lepas tu kita gerak pergi ferry lah. Lighting gelap, tak nampak. Aku sumpah barai gila, masih lagi tak cukup tidur. Like literally gerak daripada pukul 1 pagi, lepas tu sampai sekarang dengan barainya, dengan busuknya, semua benda. Itulah. Aku fikir hotel, nak baring, nak tidur sebenarnya. Tapi itulah. Lambat pula ferry ni, Poyo siap muka. Poyo lah muka. Sekarang kita dah sampai dekat ferry punya tempat and ni kita punya barang. Kita ada rumah. Semua sekejap lagi kita akan naik ferry. Kita akan naik ferry ke mana? Langkawi cakap. Langkawi. Yeay. Let's go. Oh, yang ni dia punya balai pelepasan dia. Kat sini. Ada budak tak mandi kat sini. Semua tak mandi. Muka-muka tak mandi dari malam tadi. Bau paeng. Busuk. Sekejap lagi kita masuk dalam tu. Kat sini dia punya ruang menunggu dia. Quite banyak juga. Kosong. Penuh. Okay, sekarang kita on the way. Nak pergi ke ferry. Let's go. Umar. Syoma. Lagi ferry. Mana ferry? Ferry 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 mana? Di sana, di sana, di sana. Mari kita tengok. Kita naik ferry apa. Let's go. Nampak macam lighting macam buruk Macam buruk ke? Aku tak lah. Akan dekat. Bukan main jauh lagi ferry dia. Ayo. Lawakan spek I kan. Awas. Spek mahal. 5,000 I beli. Bebeh. Wow. Wow, 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 wow. Menuju ke ferry. Menuju ke ferry. So inilah ferry kita. Warna-warna pink. My master begitu. Kelas. Manja. Wow. Wow. Walaupun air coklat tapi tak apa. I'm okay with that. I'm okay. Okay, ni dalam dia. Sini lah. Sini kita. Tapi macam ada orang dah cok. Tapi ada orang dah duduk. Umar. Are you feel excited? You want to sleep? You excited to naik ferry? Yeah. We want to go? Yeah. Gimana? Naik ferry Langkawi. Tu air orang. Let's go. Dalam dia. Awal dah tumbang. Okay guys, I dah sampai dekat Langkawi. Bagi reaction selepas naik ferry. Bagi tiga perkataan.
Nak muntah. Ni hitam semua ada lagi ni. Tobat dan tak nak naik lagi ferry. Tobat. Literally, aku pun hitam juga. Pening gila nak mampus. Pening gila. Nak balik tempoh lagi sekali. Allahu Akbar. Yes. Tak tahu lah. Dan syorkan janganlah naik ferry. Tak payahlah. Ni last lah. Tobat. Untuk siapa yang ada tekanan darah rendah, dilarang naik ferry, okey? Sebab kita akan rasa like macam pening gila babi. Pening gila-gila, literally. Aku pun nak muntah, nak pingsan. Semua ramai gila muntah. Perut mengelodak. Mak aku sampai nak terberak. Tak ada perut mengelodak. Lepas tu tak tahu macam bau durian lagi aku nak muntah. Aduh, patut dah tahu pening, pergi spray lagi minyak wangi. Aku macam satu tu dah bau pening. Aku rasa macam hina betul Hina betul aku sepanjang 2 jam dalam tu. Aku rasa macam tak boleh tahan. Rasa macam nak mati. Dengan airconnya panas. Aircon tak kuat. Panas gila, kau bayangkan. Lepas tu dengan seat sempit. Oh my god. This is the real challenge yang kita orang ambil. Tapi last lah, tak nak lagi dah. Tak nak, cukup, enough. Sekarang kita dah sampai dekat terminal apa? Kita dah sampai dekat tempat ferry ni, and then kita nak pergi ambil kereta basically. So yeah, kita cari kereta untuk pergi ke hotel. Lepas tu aku nak tidur, barai gila. Literally like penat nak mampus basically. So yeah, penat gila. Bye-bye. Sekarang kita dah masuk kereta. Nampak kan muka aku? Dah tak rupa orang. Aku pakai slip hitam basically. Setelah aku cabut ni, ada muka tak mandilah. Cik Umar. Umar? Umar, are you okay? Ya. Kuat lagi. Tunjuk good. Pada sini. Asam muka sini tu. Dah. So sekarang kita nak pergi makan, and then kita balik hotel. And then hari ni rehat kot. Maybe rehat. Sebab 8 jam dalam kereta is a crazy. And then kita naik ferry yang memberakkan diri, menyakitkan diri selama 2 jam. Ya, itu dia. Total sekali adalah 10 jam. Semua tobat dah. Semua tak nak naik dah. Ferry semua rela naik kapal terbang. That's it. Sekarang kita dah sampai dekat kedai makan. Apa nama dia? Kruai Thai. Aku malas nak pakai mikrofon sebab aku penat lah menyucuk-yucuk, buka cucuk. So kita tengoklah apa ada makanan Thailand kot. Tapi aku rasa macam nak makan chicken chop. Mari. Sekarang dah sampai hotel. Hotel dah lawa kan? Masuk dah bau wangi ya. Apa nama hotel ni? Paradise. Very the Paradise one. Tak sabar nak reveal dia punya bilik dia. Cantik ke tidak. So let's go. Penat gila weh. Katanya malam ni nak pergi mana? Pantai. Tengoklah. Aku dah belengas dah weh. Tak mandi, tak cuci muka, tak berjerawat tumbuh. Semua. So macam matilah nak. Nak pergi check in bilik. Oh, ni hotel ni baru lagi Oh. Nice. Konsep modern macam tu. Modern English style. Okay, jom. So, kita nak review bilik. Ada tamu yang akan buka. Welcome to Fantasy? ਨੀਵੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈ ਪੱਲੇ Fantasy. Apa macam ni, Mak?
Okay, kita mula masuk, kita ada nampak bilik, katil 2. Lepas tu sana tanda, jadi kita tengok sini ada TV, and then peti ais. And then kita ada meja, and then yes, cermin. Yang paling penting, Terjaga maknanya dah puas membuta lah bodoh. cermin. So ada air-air sikit. Sabar. Ada meja, lepas tu ada tempat simpan duit, semua kat sini ada aircon. Yang paling best is adalah, tunjuk sikit. Ada kolam guys kat depan ni. So macam terus senang-senang buka pintu terus lompat masuk terus. Lepas tu kita pergi ke toilet dia. Okay, toilet dia. Okay, just a simple but nice. And then ada cermin. Okay, lagi apa? Okay. So far aku puas hati. Okay. Nak mandi kolam tu lari je dik. Terus je serupuk masuk dalam kolam tu. Berjerumus kau dalam kolam tu, ya. Sekarang kita nak pergi jalan-jalan night walk. Kita nak pergi jalan-jalan night walk dekat tepi pantai. Tengoklah ada apa. So let's go. Jom. Aku lupa nak bawa mic, so tinggal kat bilik. So hantar Mama sini. Mama. Ni cepat. Mari. Dengan baju smile kau, dengan baju masuk dalam macam nak pergi sukan tadika. Kita dekat Cenang Walk Langkawi. Oh, panas. Yang jalan ni masuk. Oh ni kawasan yang Umar. Ni baru beli baju tadi. Katanya teringin nak jadi Langkawi. Mama kami sudah pulang, mana janjinya? We girls. Dia pun baru beli kak. Tunjuk sikit mah. Goyang mah. Tunjuk sikit mah. Picit. Papa Cik nak tengok Alah. Mama picit. Tunjuk lah sikit. Ma. Ya, dia memang sombong sikit. Tunjuk. Picit lah. Nak tengok orang goyang-goyang. Sebelah. Omnia Beach Cafe and Restaurant. Looks so nice. So maybe kita akan macam makan kat sini macam lah, tapi harga mesti kayangan punya. Sebab nama dia pun Omnia. What? Crab. Oh, ada main-main api lah. Ketam. Macam mana ketam? Ada je lah, ada. Jom. Dah makanan aku sizzling. Aku expect yang sizzling ada imi tu. Rupanya sizzling ala-ala Chinese punya makanan lah. So dia letak ayam je. Aku cari-cari imi yang mana tak ada. Rupanya kena tambah nasi macam tu lah. Patutlah. Baru aku faham. Habis so far okay, rasa dia okay, just nice. No, kita dah kenyang dan kita nak on the way balik. Sebab aku dah tak larat dah. Aku nak tidur. Sebab esok kena bangun pagi-pagi. Pergi mana?
Pergi, entah, aku pun tak tahu. Follow je lah esok. Okay? See you guys tomorrow. I'm so tired. Bye.